majoriti rakyat Malaysia mengalami simptom suboptimal hypothyroidism tanpa dia sedar. Dia sebenarnya ada masalah, nampak blood test semua normal, tapi simptom dah ada. Lesu, letih, cepat letih kan, lepas makan nasi rasa ngantuk. Setiap bulan tak ada langsung jumpa tanda subur, lendir white tak ada kan. Suhu badan sentiasa sejuk. Walaupun duduk dekat suhu bilik, duduk dekat bawah kipas, bawah aircon ke apa, hujung jari kaki, hujung jari tangan cepat sejuk. Itu semua tanda suboptimal hypothyroidism. Sebab tu sekarang KKM kan, dia dah menggalakkan untuk garam masakan kita ditambah dengan iodin. Iodin untuk thyroid juga. So dalam setiap flavor FAT pun memang kita dah bantu iodin tambahan. Tapi masalahnya kalau kita masak garam bahan masak tu, kalau kita letak awal-awal hancur. Sodium chloride dengan iodin dia tak balance. Sebab itulah tips dia, kalau nak jaga lagi keseimbangan thyroid, kalau anda masak lauk ke apa, make sure lauk tu dah menggelegak, dah nak angkat, dah nak tutup api, baru letak garam. Jangan letak garam awal-awal. Nanti sodium potasium tak balance, senang darah tinggi lah apalah. Sebenarnya garam dia bukan yang jahat. Cuma yang jahat tu kalau tak balance. Sodium potasium tak balance.